Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton pendengar kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat datang ke rancangan podcast Sembang Guaman, Jabatan Bantuan Guaman. Bersama-sama kami hari ini, hos anda, saya Aiman binti Ruslan dan di sebelah saya. Dan saya Muhammad Aslam bin Ahmad dari Jabatan Bantuan Guaman Negeri Selangor. Kami akan membincangkan topik yang menarik dan bermanfaat kepada masyarakat di luar sana, terutamanya kepada kaum wanita yang dibelenggu dengan kemelut rumah tangga yang tidak berkesudahan. Jadi topik perbincangan secara sembang santai kita pada hari ini adalah hakam mimpi ngeri suami. Macam tu dia tanda soal kat situ, ada persoalan kat situ. Yeah. Jadi kebiasaannya kita banyak dengar perkataan hakim. Jadi pada sesi ini, pada rancangan ini kita akan didedahkan dengan perkataan hakam. Hakam tu siapa? Adakah hakam tu hakim? Dan sejauh mana impak perceraian secara hakam ini memberi mimpi ngeri kepada seorang ataupun para suami di luar sana. Okay, jadi pada hari ini alhamdulillah kita bawakan tetamu yang sangat istimewa yang kita akan dengar pendapatnya dan berkongsi tentang isu perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Baik, Pak Aiman. Pada hari ini Pak Aiman, saya sangat berbesar hati. Kerana apa, selama ni apabila saya pergi ke court, saya hanya melihat susuk tubuh beliau ini, Pak Aiman. Yang mana panel yang kita bawa Pak Aiman pada hari ini, seorang yang sangat berpengalaman luas, terutamanya di negeri Selangor. Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Pak Aiman. Yang mana kalau lihat dari segi profil dia tu, kalau saya nak baca memang panjang. Tapi secara ringkaslah kepada audien, kepada penonton kita pada hari ini yang melihat dalam sesi podcast kita pada hari ini, yang mana panel ini berpengalaman pada awal perkhidmatannya, dia adalah seorang pegawai 10. Kemudian dia pernah bertugas sebagai hakim yang mana di daerah Shah Alam, di daerah Ampang, Hulu Langat dan Gombak Timur. Dia tapau semua lah. Dia tapau semua. Hebatnya. Sebab tu saya teruja pada hari ini, Pak Aiman. Kemudian sebelum beliau bertugas di tempat yang kini, beliau adalah seorang pendakwa syar'i di wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan sekarang beliau bertugas sebagai peguam syar'i di Jabatan Bantuan Guaman Negeri Selangor. Saya apabila partner ataupun dalam kita berkhidmat, Pak Aiman, di Jabatan Bantuan Selangor, saya sangat teruja apabila masuk melihat nama ini. Saya sangat berdebar, Pak Aiman. Saya berdebar melihat sebab dia dari segi kehebatan, haibah dia tu. Dan pada hari ini saya berpeluang duduk dalam satu forum, satu majlis, iaitu saya nak memperkenalkan di sebelah kanan saya, Pak Aiman, iaitu Tuan Muhammad Hisham bin Zakaria. Inilah panel kita pada hari ini, Pak Aiman. Baik, selamat datang Tuan. Terima kasih kedua-dua sahabat saya. Balik kepada pertanyaan sahabat saya Pak Aiman. Sedikitlah sebelum kita pergi kepada perkataan yang disebutkan tadi tu hakam, latar belakang kepada nak pergi kepada hakam tu dulu untuk kebanyakan orang awam di luar masyarakat untuk memahami. Dalam hal ni datangnya daripada bermula dengan sebuah kekeluargaan, sebuah ikatan perkahwinan dahulu. Ikatan perkahwinan yang dibina, maka apabila ikatan perkahwinan yang dibina tersebut oleh pasangan tersebut sekiranya tidak berjalan dengan baik, maka di situlah boleh timbul perkataan ataupun hakam tersebut. Suka saya ingatkan juga untuk kita kongsi-kongsikan ini. Yang pertama, tidak menormalisasikan sikit-sikit cerai, sikit cerai itu, peringatan untuk saya dan kita semualah, khususnya para rakan-rakan saya yang perempuan, yang wanita. Jadi kata Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Hibban, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaihi raihatul jannah, atau kama qala Nabi SAW. Mana-mana perempuan yang
mana-mana isteri yang meminta cerai daripada suaminya min ghairi ba'sin, tak ada sebab yang dibenar pada agama, dengan mudah minta cerai dengan tidak ada alasan apa-apa yang dibenar pada hukum, faharamun alaihi raihatul jannah, haram padanya untuk bau syurga. Hadis itu sahih. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam lagi, kita nak kena clearkan cerai ini bukan satu benda yang sikit cerai, itulah jalan pertamanya, tapi ianya ada jalan paling akhir. Tuan-tuan perempuan sekalian, begini, berkenaan dengan perkahwinan yang wujud tadi, maka diingatkan tentang isteri tidak sewenangnya minta cerai sebelum pergi kepada hakam tu dulu. Dan suami pula, tidaklah si lelaki atau suami janganlah menunggang hadis tadi, mentang-mentang dia dengar kata isteri ni kalau minta cerai suka hati tak bau syurga, dia pun gunalah hadis ni sewenang-wenangnya tanpa ada limitnya, sedangkan di sana ada beberapa jalan keluar yang membenarkan seperti mana sahabat saya Puan Aiman sebut tadi, mengharuskan penceraian itu. Maknanya tidaklah boleh mengikat perempuan tu, cerai je tak bau syurga masuk neraka. Tidak, kerana di sana ada jalan yang membenarkan sekiranya suami yang sebagai imam ataupun ketua keluarga tak berfungsi. Jadi fungsi ini Allah rakamkan dalam Quran, bukan ditentukan oleh undang-undang kita atau kerajaan mandai-mandai letak ni tanggungjawab suami atau isteri, tidak. Antaranya kepada lelaki yang berstatus suami dan juga ayah umumnya. Pertama, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 34 sebagai reference kepada sesedari untuk merujuk. Pertama, Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ni yang nama suami ni, pertama dia kena ingat bila dia berkeluarga, dia beristeri, dia nombor satu, dia melindungi isteri dia. Qawwam 'alan nisa. Nak lindung apa? Apa dia nak kena lindung isteri dia? Surah At-Tahrim ayat yang ke-6, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu, care yourself, dan jaga diri keluarga kamu. Jaga apa ni? Nara. Apa-apa yang boleh membawakan kamu dan keluarga kamu ke neraka, kamulah yang kena jaga itu, suami sekalian. Dan yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, surah An-Nisa 34, selain pada jaga isteri kamu dan anak kamu daripada bakaran neraka, yang kedua menafkahi mereka. Menafkahi mereka makan minum, tempat tinggal, pakaian secara umumnya, itu perintah Allah. Namun apabila si suami ini tak menjalankan fungsi itu, sebagai ketua keluarga yang nak melindungi keluarga daripada neraka tak berfungsi, yang nak memberi nafkah kepada isteri dan anak tak berfungsi, di situlah antara jalan keluar yang memberi lorong kepada isteri yang dihimpit ke perkataan apa tadi Pak Aiman sebut, yang tidak ada kesudahannya tu, maka ada kesudahannya. Kesudahannya adalah salah satu channel dan ruangnya adalah hakam seperti yang disebut oleh panel ataupun Pak Aiman sebentar tadi. Begitu dulu. Baik Tuan, bila kita katakan berkaitan dengan berkaitan dengan macam mana seorang isteri itu perlu berhadapan ataupun dalam situasi yang macam mana dia perlukan perceraian secara kaedah hakam ni. Jadi boleh Tuan jelaskan lebih terperinci apakah prosedur yang boleh perlu dilalui oleh pihak-pihak sama ada suami atau isteri ni apabila mereka menggunakan ataupun melalui perceraian melalui kaedah ini. Apakah prosedur yang perlu dilalui oleh kedua-duanya Tuan? Terima kasih. Maknanya kita pergi kepada move peringkat yang berikutnya pula, bila rumah tangga yang dibina kita sebut tadi tu tak jalan dengan baik seperti mana yang diharapkan. Surah Ar-Rum tadi mawaddah, rahmah, sakinah tu Jadi tak diperolehi, maka si isteri tadi mungkin salah satunya adalah mohon bercerai, dan salah satu channelnya adalah melalui hakam. Okey. Baru kita masuk kepada hakam. Hakam ni juga adalah perkataan Allah dalam Quran. Bukan direka oleh pandai-pandai manusia, para ulama ataupun pengubah undang-undang. Tidak. Antaranya di dalam dalil Quran dalam surah An-Nisa ayat 35. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Jadi saudari yang mendengar program ini, kepada mereka yang diuji dengan masalah rumah tangga, salah satu Allah bagi jalan keluar kepada si isteri atau wanita perempuan ini yang sudah tidak menjalankan fungsi, suami atau ketua keluarga tidak menjalankan fungsinya, Allah letak di situ, sekiranya kamu bimbang khawatir rumah tangga itu syiqaq, berlaku kerosakan, maka Allah yang menjadikan kita, yang merezekikan jodoh itu, maha mengetahuinya Allah bagi satu jalan, antaranya Allah sebut dalam ayat tadi, fab'athu hakaman min ahlihi.
wujudkanlah, adakanlah, lantiklah hakaman pengantara yang dilantik oleh ahli daripada keluarga lelaki, wa min ahliha, keluarga perempuan. Makna hakam ni apa? Pengantara yang dilantik bagi pihak suami, keluarga daripada pihak suami dan juga daripada pihak isteri tadi. Orang tengah, penimbang tara, yang untuk, kalau ikut Al-Quran tadi, in yurida islaha, yang mereka ni jika dengan keilmuan dan keikhlasan mereka nak islah, nak damaikan, nak baikkan mereka. Jadi fungsinya penimbang tara, tujuannya nak damaikan pihak-pihak yang sedang syikak bertelagah ataupun kerosakan rumah tangga yang sedang berlaku itu. Begitu Puan Aiman secara umumnya lah untuk kita faham. Baik, saya ada tertarik dengan satu perkataan Tuan Hisham sebentar tadi. Berkenaan syikok tu Tuan Hisham. Syikok ni apa sebenarnya Tuan Hisham? Sebab mungkin sidang penonton yang melihat kita pada hari ini, mungkin dia tak tahu apa tu syikok. Syikok. Bagaimana syikok itu berlaku, ataupun sebenarnya dari segi sudut bahasa mudah lah Tuan Hisham. Boleh Tuan Hisham terangkan apa itu sebenarnya? Syikok itu apa? Syikok, shin, qaf, alif, qaf, syikok. Jadi pertama sekali itu perkataan Al-Quran yang saya sebut tadi. Kalau merujuk kepada sebab pertama ayat Quran tadi tu diundang-undangkan dalam negeri dan negara kita, kalau di Selangor, kalau di wilayah Persekutuan ini Seksyen 48 Akta Undang-Undang Keluarga Islam ataupun di Selangor Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Dan di negeri Selangor ada kaedahnya, dan wilayah Persekutuan ada kaedah hakam yang mendetailkan lagi kepada undang-undang yang diwujudkan itu. Jadi hakam secara umumnya adalah perkelahian, pergaduhan antara suami dan isteri, yang pergaduhan dan pertelingkahan itu menyebabkan kerukunan rumah tangga yang patut berjalan tidak berjalan dengan sepatutnya. Sepatutnya contohnya suami menyediakan nafkah, tidak ditunaikan, tak balik ke rumah contohnya, isteri pula tak menjalankan tanggungjawab. Jadi pergaduhan pertelingkahan ini berterusan. Saya nervous tengok Tuan Aslam tanya. Suara dia kuat, saya takut tadi. Jadi pertelingkahan ni mana berterusan antara suami isteri ni. Jadi itulah secara umumnya makna syikok itu yang dinyatakan secara umum dalam kaedah hakam. So kaedah ni diwujudkan, diwartakan oleh beberapa negeri dalam negara kita untuk menjelaskan setiap apa yang ada dalam enakmen, khususnya dalam hal ni syikok itu adalah kerosakan rumah tangga yang berterusan antara suami dan isteri itu, yang masing-masing tak jalankan fungsi dia secara umumnya. Untuk orang yang mungkin sebab ni word Arab kan, bukan bila orang kata apa benda ni kan, jadi itu secara umumnya. Baik, jadi secara umumnya ia mudah untuk difahami adalah pertelingkahan di antara suami isteri lah, betul lah Tuan Hisham? Betul. Jadi apabila dah berlaku pertelingkahan, saya percaya dah tak boleh didamaikan lah ketika itu. Dan sudah pasti apa sebenarnya yang Tuan Hisham boleh kongsikan kepada penonton, peranan hakam ataupun panel hakam yang dilantik untuk dalam satu-satu majlis yang telah ditetapkan, dan saya difahamkan majlis tahkim. Hakam ini berperanan sebagai apa? Fungsinya sebagai apa Tuan Hisham? Sebelum saya jump kepada panel hakam yang disebut oleh sahabat saya tadi tu, suka saya terangkan flow step dia tu supaya masyarakat yang mendengar ni dia clear. Bila dia kahwin, ada masalah rumah tangga, bila dalam keadaan masalah rumah tangga tu, apa yang patut dibuat mengikut laluan undang-undang lah, untuk dia faham apa flow yang dia nak kena buat ni. Pertama, khususnya secara umumnya, si isteri lah dalam konteks ni dia tak mendapat haknya, dia mohon, dia dah bincang secara baik mungkin, tapi suami mungkin tidak mahu menceraikannya, jadi dia mohon penceraian secara legal di mahkamah. Beberapa peruntukan Seksyen 47, fasah pun ada Seksyen 53, kalau apa, itu sebagai contoh. Jadi apabila dalam sesi pendengaran hearing di hadapan judge, hadapan hakim, contohnya saya ringkaskan, suami ini tak setuju untuk ceraikan. Kalau suami setuju nak ceraikan isteri, senang, selesai masalah. Betul. First hearing tu, pendengaran kali pertama pun dah selesai. Jadi yang jadi sampai ke peringkat hakam macam mana yang Puan Aiman sebut tadi di awal tadi, sampai macam mana boleh sampai ke situ, dia punya turning point dia nak jadi ke situ adalah, point dia adalah kerana salah satu pihak tak setuju untuk bercerai. Salah seorang nak cerai, salah seorang tak nak cerai. Biasanya
dalam konteks ni kebiasaannya kebanyakannya suamilah yang tak nak menceraikan itu. Tapi dalam masa yang sama isteri nak kerana ada alasan-alasan yang dia yakin dan dipegang bahawa ini dah tak boleh nak mampu diteruskan. Jadi bila pergi ke court, mahkamah isteri mohon cerai contohnya, dalam proses perceraian di hadapan mahkamah, di hadapan hakim, suami itu tidak mau menceraikan. Bila tak mau menceraikan, dalam seksyen 47 Akta Undang-Undang Islam, kalau di Selangor nama Undang-Undang Islam, subsection 5 sebut sekiranya salah seorang tak setuju, khususnya suami, contohnya, maka dipanjangkan ke satu step dulu sebelum pergi ke hakam ni. Namanya JKP, Jawatan Kuasa Pendamai. JKP, kalau kami ni duk main kat mahkamah, JKP ni jawapan kepada pembelaan. Jadi takut terbelit lidah saya sebut saya siap kan. Jadi Jawatan Kuasa Pendamai. Jawatan Kuasa Pendamai ni istilah undang-undang juga dalam seksyen 47 Akta Undang-Undang Islam. Jadi Jawatan Kuasa Pendamai ni wujud setelah contohnya suami tak nak ceraikan, maka mahkamah yang mendengar kes itu melantik satu jawatan kuasa pendamai, nama pendamai. Bukan jawatan kuasa pencegahan, jawatan kuasa pendamai. Dipengurusikan oleh seorang pegawai di Jabatan Agama Islam. Member dia siapa? Ahli dia siapa? Pasangan tadilah suami isteri, wakil suami wakil isteri. So 10 mata. Mereka ditemukan, duduk bincang. Ringkasnya, endingnya akan keluar satu report daripada Jabatan Agama. Apa report daripada pertemuan itu? Dibentangkan ke court, dibentangkan ke mahkamah. Sekiranya dicadangkan bercerai oleh jawatan kuasa, kata kena bercerai dah, osak sangat dalam rumah tangga ni, maka kalau suami itu setuju cerai, alhamdulillah selesai kes. Tapi let's say walaupun dah dicadangkan oleh jawatan kuasa pendamai ni cerai, tapi katalah suami tetap bertekah tak nak cerai juga. Ketika itu dengan kuasa yang ada pada mahkamah, pertama untuk menyiasat untuk disabitkan syikak. Di situlah proses untuk mahkamah siasat. Rosak tak rumah tangga diorang ni? Kerosakan ni berlaku tak ni, syikak ni yang disebut syikak tadi ni, untuk membolehkan move kepada seksyen 48 iaitu hakam. Maknanya itu step dia tadi. Dah isteri mohon, suami tak setuju, mahkamah dah pergi ke JKP nak cuba damaikan cara baik, keluarga je ni tertutup ni, tak ada orang pun, tertutup je ni, dipengurusi oleh pegawai jawatan agama. Still tak nak cerai juga suami ni contohnya, maka mahkamah siasat untuk memuaskan keadaan kehendak undang-undang, syikak berlaku, kerosakan masih berlaku, maka barulah berpindah kepada yang Puan Aiman dan Tuan Hassan tanya tadi, hakam. Inilah baru masuk kepada rumah hakam. Selepas dia dah lalu semak samun kat depan tu, baru masuk dalam rumah hakam. Hakam yang kita sebut, maknanya dah selesai JKP dan mahkamah dah siasat rumah tangga tu masih betul-betul rosaknya. Baru masuk kepada hakam. Okey, macam tu dulu. Yang untuk mudahkan audiens nampaklah step-step tu. Okey, itu pemahaman dari sudut mesti melalui jawatan kuasa pendamai terlebih dahulu. Kemudian akan pergi kepada hakam lantikan, maknanya keluarga dululah. Okey, boleh jelaskan? Terima kasih. Okay, minta maaf tadi saya pun ada sebut tadi panel hakam tu. Cumanya okey, bila masuk ke rumah hakam, ni saya pergi satu-satu. Bila dah masuk ke rumah hakam ni, kerana dalam seksyen 48 dan juga kaedah-kaedah hakam menyebutkan keutamaan, priority, aulawiyat diberi kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Kebanyakannya kita berkeluarga lah. Tak kisahlah siapa pun, ikatannya persaudaraan yang dekat. Hikmah dia mungkin kita nampak supaya masalah tu hanya didengar dalam lingkungan yang kecil je. Keluarga, tak perlu orang luar lagi. Yang insya-Allah masing-masing ni ada kesungguhan nak jaga aib dan juga kesungguhan nak selesaikan permasalahan yang dihadapi itu. Okey, keluarga, hakam keluarga. Hakam keluarga ni ikut kaedah adalah mesti lelaki, Islam dan cukup akal, tidak gila, sempurna akal, itu secara umumnya lah. Dan sebolehnya yang mengetahui asas-asas hukum lah. Sebab bila dia dilantik, hakam ni dilantik, keluarga ni dulu, dia berperanan nak damaikan mereka ni. Kalau dia sendiri tidak ada knowledge, macam mana dia nak damaikan orang yang sedang bertelingkah. Yang kedua, sekurang-kurangnya ada pengalaman. Dia sendiri pun ada pengalaman perkahwinan, mudah-mudahan yang dia boleh tahu bahawa macam mana nak solvekan keadaan mereka ni. Itu hakam keluarga. Maknanya kalau hakam keluarga ni berjaya damaikan, habis selesai kes. Mungkin dia malu alah dengan, mungkin yang ni bawa, mungkin yang suami bawa ayah mertua, ayah dia, mungkin yang isteri ni bawa ayah dia juga. So biasa dengan biasa bertemu. Contoh, mungkin ayah-ayah orang lama ni mungkin ada ayah-ayah yang menggerakkan hati pasangan ni nak tak meneruskan keadaan untuk berpisah tu, mungkin. Tapi kalau kata tak berdamai juga, maka mungkin mereka dinasihati untuk bercerai, still tak nak cerai juga, baru pergi. Secara umumnya
mahkamah ikut undang-undang ni batal lantikan hakam keluarga tadi, baru move kepada final stage. Baik. Panel last. Faham. Yang Tuan Aslam sebut tadi. Panel hakam. Panel hakam. Panel Situ baru sampai panel hakam. Baru sampai situ panel hakam. Okey. Secara umumnya tu. Maknanya nak sampai ke tu dah melalui beberapa apa orang kata, peringkat dan persinggahan itu. Okey, kat panel hakam tu pula Tuan Hisham, dilantik oleh pihak mahkamah ke ataupun ada badan yang tertentu yang mengawal selia panel hakam ini ke? Boleh, sebab saya percaya audiens pun tak tahu sebenarnya panel hakam ni daripada mana yang dilantik ni Tuan Hisham. Sebab dia nama pun panel kan? Panel. Macam panel temuruga. Ya betul. Mesti ada badan lantik dia. Okay. Secara umumnya kalau di Selangor, saya ambil Selangor lah sebab kita daripada Jabatan Pertuan Agama Selangor, Wilayah Persekutuan ada juga. Jadi iaitu asasnya di bawah Majlis Agama Islam Selangor, dan di bawah Majlis Agama Islam antara jawatan kuasa yang tujuh ada jawatan kuasa hakam tu. Jadi poin dia saya nak terangkan sini, hakam ini bukan, orang kata bukan boleh main tangkap muat sesuka hati. Rasa nampak okey sikit lantik, tidak. Sekurang-kurangnya kalau merujuk, saudari tuan-tuan boleh rujuk dalam kaedah hakam di Selangor, ada dalam Google, boleh kita search. Antaranya dia kelulusan dari segi akademik, dia sekurang-kurangnya paling basic lah katanya. Sanawi ni menengah lah, maknanya kalau kita ini STAM, Sijil Tinggi Agama, itu paling basic. Jadi maknanya kalau dari segi dia tidak bankrupt, itu sebagai umum, akhlaknya elok, tidak pernah disabitkan apa-apa kesalahan mahkamah, sebagai umum lah, maknanya secara umum kita kenal dia orang yang baik. Jadi dia melupasi tapisan ujian exam temuduga apa yang diadakan oleh pihak majlis ni, maka saya difahamkan di Selangor ada 50 orang lebih panel ni, 50 orang lebih yang membantu kes-kes begini dalam seluruh negeri Selangor, dalam konteks Selangor. Yang saya ni dalam konteks Selangor saja. 50 orang lebih. Jadi mereka melepasi tapisan itu untuk apa? Membantu pihak-pihak yang dah sampai ke satu kemuncak. Isteri nak cerai tapi suami tak nak, dengan masing-masing ada alasan yang, suami ada alasan dia tak nak ceraikan, isteri pula ada alasan nak ceraikan, nak bercerai. Maka finalnya hakam ni lah orang yang ada asas ilmu, yang diberi latihan, mereka diberi latihan untuk mengawal keadaan, sebab pertemuan ni agak kadang-kadang dia emosi. Besar pertemuan ni sebab kesannya besar, sebab seorang nak bercerai, seorang tak nak bercerai. Kesannya besar. Jadi panel ni orang yang terlatih. Ilmunya, kelayakannya, seperti yang saya terangkan secara umum tadi. Itu untuk orang tak boleh kata lah main tangkap muat, tak. Bukan kaleng-kaleng orang kata. Bukan kaleng-kaleng. Baik Pak Iman. Baik. Jadi bertitik tolak berkaitan dengan isu hakam ni, ada tak tuan dalam keadaan tertentu yang bagaimana hakam ni di peringkat hakam panel nak menentukan jenis perceraian bagi hakam ni untuk apabila hakam ni menyiasat dan mendapati ada syikok yang berlaku dalam rumah tangga, dan seterusnya bila mereka mengenal pasti ada berlaku syikok tu, ada tak apa yang boleh diorang panel hakam rumuskan ataupun tentukan untuk sama ada diorang jenis perceraian tu sama ada secara talak ataupun bagaimana. Okey, maknanya bila pertemuan, bila hakam dah dilantik, panel-panel yang saya sebut tadi tu dalam penerangan saya sebelum ni, mereka yang ada dalam kes Selangor dilantik oleh mahkamah yang mendengar kes pasangan ni. Bila pasangan dah sampai ke puncak, mahkamah akan lantik. Di kalangan 50 orang ni, seorang mewakili suami, seorang mewakili isteri sebagai penyemantara. So bila wakalah diberi dengan kuasa penuh oleh mahkamah, sama ada 3 Puan Iman. Sama ada pertama mendamaikan mereka ini, yang kedua mereka boleh untuk mentalakkan, dan yang ketiga mereka boleh untuk menentukan khuluk ataupun tebus talak. So 3 keadaan yang hakam yang dilantik, panel hakam ni yang dah dilantik ni, dengan 3 keadaan itu perakhirannya. Ini memang betul-betul akhir dah, last station dah, akhir mahatah Arab kata, dah habis dah. Pertama, kalau hakam yang dilantik ni, yang profesional ni dilantik di kalangan panel ni, bila dia dengar bentang yang suami bentang, yang isteri bentang, so mereka dengar solusi-solusi dan cadangan-cadangan dia. Poin pertama, kalau nampak kepada damai, dia boleh suggest kepada mahkamah laporannya mereka berdamai, habis, close case. Itu pertama, sebab dia ada kuasa kat situ. Kuasa kedua, kalau dia nampak kata kerosakan tu daripada suami atau sama-sama, suami buat hal atau sama-sama, maka dalam keadaan ni ditentukan dicerai dengan talak.
Tapi kalau keadaan tu datang daripada isteri, contohnya isteri buat hal ke apa semuanya, punca basic kalau dinampak dalam pertemuan itu, akan dicadangkan kebiasaannya adalah khuluk. Dengan satu jumlah, khuluk ni mungkin ada yang tertanya-tanya, apa dia khuluk ni? Khalam ain khuluk. Jadi kalau spelling Rumi, KHULU apostrophe khuluk. Jadi tak apalah, penting tebus talak. Maknanya isteri bayar certain amount kepada suami untuk membolehkan suami melafazkan cerai, lepas cerai. Jadi 3 keadaan tu Pak Iman. Jadi saya harap terjawab lah kot Baik. soalan tu. Baik, terima kasih Tuan. Tidak dinafikan peranan hakam ni sangat penting lah Tuan. Perlu mengenal pasti punca pertikaian yang membawa kepada syikok tu sendiri. Yang mana akhirnya dengan kata lain hakam ni hendaklah menamatkan syikok dengan cara sama ada dengan perdamaian antara kedua-dua ataupun dengan cara memisahkan kedua-dua dengan kaedah sama ada perceraian secara talak ataupun huluk. Baik, Tuan, kita maklum bahawa kaedah-kaedah hakam Negeri Selangor 2014 ni dah hampir sekarang 2025 dah hampir 11 tahun dia maknanya telah dilaksanakan di Negeri Selangor khususnya. Jadi Tuan, apakah cabaran semasa yang menjadi halangan untuk proses hakam ni berjalan dengan baik? Okey, terima kasih. Pertama ringkasnya, saya Mumu tu ingat jugalah mula-mula terlibat walaupun tak secara langsung. Jadi sedar tak sedar dah 11 tahun Puan Aiman lama kat tu. Kalau Puan Aiman tak sebut, saya pun tak perasan tadi. Yang kedua, dalam keadaan ini, pertama cabarannya emosi. Pertama bila sebab kes pencarian dia emosi, dia sangat emosi. Jadi hakam yang sama ada hakam keluarga yang sekiranya tuan-tuan yang mendengar ini dilantik sebagai hakam keluarga ataupun hakam yang panel yang dilantik oleh kerajaan ataupun pemerintah, pertama adalah dia punya cabaran adalah mengawal emosi pihak-pihak dalam pertemuan itu. Sebab ada kes macam-macam lah, gertakan, ugutan, sebab dia tahu hakam ni ada kuasa ni nak ceraikan dia. Jadi benda ni satu cabaran. Pertama emosi, nak kawal emosi. Yang kedua adalah pengetahuan. Dengan perbanyakkan lagi isu ni disembangkan di banyak tempat secara publik untuk kebanyakan orang awam ni dia tahu adalah bercerai ni fasah, Puan Iman, Tuan Islam. Fasah, tapi fasah orang banyak tahu, tapi sedangkan ini lebih shortcut kepada bukan kita nak suruh orang bercerai tak, tapi keadaan ada alternatif lain yang lebih mudah. Maknanya salah satunya adalah hakam yang kita bincang ni. Jadi cabarannya adalah mungkin penerangan lebih banyak, penjelasan lebih banyak dengan mana-mana medium yang ada untuk pemahaman kepada suami dan isteri. Dan yang ketiga, beginilah Puan Iman dan Tuan Islam. Jadi pihak-pihak ni untuk berlapang dada dengan takdir. Mungkin kalau kata berdamai, itulah yang terbaik untuk mereka, dan kalau kata berpisah juga mungkin yang terbaik untuk mereka, kerana poin adalah untuk antara peranan hakam ni adalah untuk memberhentikan dosa. Kalau teruskan juga ikatan perkahwinan ni, mungkin suami akan hidup dalam keadaan tak melaksanakan tanggungjawab, ataupun si isteri tidak menjalankan fungsinya. Akhirnya kerana mereka masih ada ikatan, so dosa itu masih ada yang boleh berjalan. Itu antara fungsi nak memberhentikan dosa itu. Okey. Baik, dalam tak sedar 11 tahun macam Tuan Syam cakap sebentar tadi. Perjalanan ni saya percaya 11 tahun dah lama, dengan pelbagai dengan pengalaman yang dilihat Tuan Syam sebagai seorang pegawai suluh, hakim, pendakwa dan kini sebagai peguam syar'i di Jabatan Pentangguhaman Negeri Selangor. Kita melihat dari segi sudut pandang Tuan Hisham sendiri. Dalam perjalanan selama 11 tahun hakam itu terutamanya saya bercakap di Negeri Selangor lah Tuan Hisham, ada, kalau Tuan Hisham lihat, ada sudut boleh ada cadangan lah untuk penambahbaikan dari segi sudut pelaksanaan hakam ini supaya hakam ini dapat berjalan dengan lebih baik pada akan datang. Tuan Hisham, boleh Tuan Hisham maklumkan sikit? Okey, terima kasih. Kita ujung-ujung ni. Ya. Yang pertama, saya apa yang kita faham, kita tahu tidak semua negeri ada kaedah hakam. Kaedah tu. Jadi undang-undang ada, enactment. Tetapi kaedah yang menghuraikan perjalanan enactment tu, saya fahamkan tak semua negeri ada. Jadi pioneernya Selangor, wilayah ada, Negeri Sembilan ada, beberapa negeri yang lain lah. Jadi kalau seluruh Malaysia ada, mungkin lebih. Mana-mana pasangan pun dalam mana-mana wilayah dalam Malaysia ni melalui, sekurang-kurangnya ada prosesnya kita terangkan tadi tu. Sebab dah ada kaedah, mudah untuk pihak-pihak dan mahkamah menjalankan. Yang kedua, sekali lagi saya katakan, melainkan
penerangan lebih banyak, penjelasan lebih banyak dibuat. Salah satu medium inilah. Tak sangka pula ada podcast begini kan. Bila begini, maknanya salah satu orang yang santai dengar melalui TikTok ke YouTube dan mungkin salah satu platform yang tak perlu pergi ke mahkamah, tapi dia dengar sambil-sambil dalam kereta. Oh, ada rupanya jalan begini. Bila kaedah dah ada dan penerangan lebih banyak dibuat, insya-Allah lah kot. Itu salah satu yang untuk apa yang Tuan Sam tanya tadi tu. Baik, terima kasih Tuan Hisham atas ulasan dan saya kira satu rumusan yang baik berkenaan topik kita yang kita bincangkan secara santai pada hari ini. Dan apabila kita bercakap berkaitan hakam, secara rumusannya kita boleh katakan bahawa kaedah perceraian secara hakam ini adalah satu alternatif yang diberi oleh undang-undang untuk satu pihak ingin keluar daripada perkahwinan. Dan adakah kaedah hakam ini menjadi mimpi ngeri seorang suami? Jawapannya adalah tidak. Jika seorang itu tahu peranannya sebagai ketua keluarga dan menjalankan fungsi sebaiknya sebagaimana Rijalul Qawwam yang merupakan asas kepada kesejahteraan keluarga. Tanpa sifat qawwam ada dalam diri seorang suami ini, jadi seorang lelaki itu tidak mungkin akan menjadi pemimpin keluarga yang baik, seterusnya memberi kesan dan impak kepada masyarakat dan negara umumnya. Jadi di akhir ini jika ada apa-apa, saya lihat banyak Tuan Hisham dah kongsi dengan kita sebentar tadi. Yang saya ingin nak quote kan, mungkin kebahagiaan itu tidak semestinya bersama kan, Pak Aiman. Betul. Jangan kita jumukkan pemikiran kebahagiaan itu mesti bersama. Sedangkan perpisahan, perceraian itu juga adalah sebahagian daripada kebahagiaan, pendamaian kepada suami isteri. Betul Tuan Hisham? Betul. Pendamaian itu juga sebahagian daripada perceraian itu ada sebahagian daripada pendamaian, kebahagiaan. Benar sekali, benar. Baik, macam berdamai dengan takdir lah. Berdamai dengan insya-Allah. takdir. Okay. Mungkin ada jodoh lain kan Pak Aiman? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, jika terdapat persebaran persoalan atau kerumitan yang perlu yang sentiasa mengganggu fikiran tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, bolehlah menghubungi ataupun boleh menghubungi kita di Jabatan Bantuan Guaman dan boleh melayari di laman web www.jbg.gov.my. Sekian saja daripada kami, semoga bermanfaat kepada semua dan terima kasih atas terima kasih atas masa yang diberikan dan kita jumpa lagi daripada episod yang akan datang. Baik. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.